Hai, Assalamualaikum. Happy betul si bongsu saya bila uminya buat French fries. Lepas dah letak cheese dengan paprika, mesti lagi sedap kan? Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup, sedap. Sahabat semua mesti cuba tau. Jom, dah tak sabar saya nak kongsikan resepi French fries yang senang dan sangat sedap ni. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya akan guna 3 biji ubi kentang. Saya guna kentang jenis raset sebabnya kentang putih ni lebih sesuai. Kupas dahulu kulit ubi kentang, kemudian basuh bersih. Saya juga akan gunakan 4 sudu besar tepung jagung. Sekarang dah boleh potong ubi kentang. Saya potong panjang-panjang. Pastikan potong ubi kentang sama saiz supaya nanti waktu goreng ianya masak dengan sekata. Saya potong ni saiznya lebih kurang sama lah ya. Baiklah, sekarang saya didihkan air di dalam pan. Kemudian masukkan setengah sudu kecil garam. Kemudian saya masukkan semua ubi kentang. Dan saya akan rebus kentang lebih kurang 3 hingga 5 minit. Masa rebus kentang ni mengikut jenis kentang juga ya. Rebus kentang ni sehingga setengah masak sahaja ya. Jangan lama nanti lembik pula. Kita rebus ubi kentang ni nak bantu bahagian dalam kentang tu mula lembut ya. Jadi bila goreng taklah terlalu lama. Selepas 5 minit, saya tutup api, angkat kentang dan toskan airnya. Sekarang saya masukkan kentang ke dalam air ais. Kacau-kacau sikit, kemudian rendam selama 1 minit. Kenapa masukkan dalam air ais? Sebabnya untuk hentikan haba supaya kentang tak terus jadi terlalu lembik. Satu lagi tujuannya ialah untuk kekalkan tekstur supaya kentang akan jadi lebih tegap dan juga kenyal. Okey, dia tak jadi lembik ya. Selepas 1 minit, saya toskan airnya dan biarkan kentang ni mengering sekejap. Selepas dah toskan ubi kentang, masukkan ke dalam bekas. Kemudian saya taburkan 4 sudu besar tepung jagung. Sekarang saya goncang bekas ni supaya kesemua ubi kentang tersalut dengan tepung jagung. Okey, boleh nampak ya, ubi kentang ni dah tersalut dengan tepung jagung. Sekarang saya panaskan minyak masak, kemudian goreng kentang selama 4 minit. Goreng kentang guna api sederhana sahaja ya. Selepas goreng ubi kentang selama 4 minit ataupun separuh masak, saya angkat dahulu, kemudian saya sejukkan selama 20 minit.
Selepas ubi kentang disejukkan selama 20 minit, saya goreng sekali lagi selama 4 minit ataupun sehingga garing dan betul-betul masak. Bila ubi kentang dah garing ataupun golden brown, dah boleh angkat dan toskan minyaknya. Ulanglah proses gorengan yang sama sehingga kesemua kentang habis digoreng. Sebelum letak cheese powder, saya nak rasa rangup ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat. Sekarang saya masukkan french fries ke dalam bekas dan masukkan cheese powder. Kemudian saya masukkan serbuk paprika. Okey, banyak mana nak masuk, terpulang kepada cita rasa ya. Okey, kemudian saya tutup bekas dan goncang-goncangkan macam ni ya. Supaya cheese powder dengan serbuk paprika tu terkena sekata pada semua french fries. Okey, nampaknya french fries dah siap tersalut semuanya. Okey, dah boleh hidangkan. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sangat best ni dan senang je nak buat kan.